Macam ini. Macam ini. Macam ini. Macam pisang. Bau ni pun sedap. Squishy. Picit. Gitu. Macam tu lah. Saya suka pisang-pisang ni. Saya minat pisang-pisang. Dan saya suka rambut saya bau pisang. Cuba korang baru pula dah. Cuba korang bau pisang. Yo leken gunggar. Gunggar. Pisang. Ya, bau pisang wangi. Sekejap. Kita buang sekejap. Fake account ni. Banyak sangat ni. Oh my god. Kuatnya bau sampai sini. Ya. Dia akan jadi geram. Ya. Korang, bila korang dating, korang pakai rambut korang jadi bau wangi, nanti kan boyfriend korang akan geram korang. So korang kena pakai. Saya pilih bau banana. Bau pisang rambut saya. Bila bau rambut saya, bau pisang. Bau pisang guys. Macam ini. Saya pun beli squishy pisang. Nampak? Squishy pisang. Sekejap. Lambat pula dia nak. Dia slow rising. Sebab dia slow rising. Picit. Saya beli squishy pisang. Saya beli squishy cheese juga. Tapi dah bocor. Saya baru semalam. Perfume pakai perfume apa? Perfume ni je. Paradise. Perfume Paradise. Power lagi geram nanti. Korang pakai je. Korang pakai minyak wangi kat sini. Kat leher. Bila dia bau. Wangi kali. Okay, rambut kita dah bau banana guys. Saya beli ni. Saya suka beli kat kedai-kedai je. Macam spray-spray tu. Bau lah. Rambut bau banana. Lagipun rambut saya pendek je guys. Sekejap. Nampak? Dah jadi bau banana lah rambut kita. Berapa kak? Entah, saya beli kat kedai-kedai je. Spray rambut. Dia ada macam-macam bau. Tapi saya suka warna kuning. Sebab bau pisang. Saya pun beli ni. Squishy pisang. Saya nak beli lagi. Nanti squishy. Wanginya nak bau tak? Wanginya bau pisang. Okay. Suka pisang Pisang comel. Lepas tu aku geram dengan pisang. Besar sangat. Bukan besar lah. Wangi. Bau pisang wangi. Korang tak cakap korang bau? Dah cukup. Nanti habis nak pakai esok pula. RM10 je weh. Kau carilah kat kedai-kedai. Kedai-kedai makeup ada je jual. Gatal lah hidup. Pakai ada jual. Kita nak buat rambut tak? Kita nak kat rambut ke lepas? Sebab rambut pendek tak boleh ikat weh. Dulu rambut saya panjang. Iron rambut awak pakai apa ni? Dulu rambut saya panjang. Boleh lah ikat macam ni. Ikat dulu. Sekarang dah tak boleh. Sekarang rambut pendek. Kau tengok ni. Buruk kalau rambut pendek ikat. Sebab itulah saya tak suka rambut pendek. Saya dah menyesal. Saya kalau boleh nak ulang masa balik, saya tak nak potong rambut saya. Potong rambut saya yang panjang ni. Pakai yang ni. Yang ni selalu kat kedai gunting rambut ada kan. Sekejap. I setia apa ni? Pakai jamu apa? Oi, saya tak pakai jamu guys. Saya makan nasi ke. By the way, tahun depan saya dah 20. Saya dah besar guys. Rambut saya warna hijau nampak. Saya nak tukar colour rambut pink ke tak? Saya kan pernah buat colour pink hari tu. Pink orange.
Saya nak buat rambut panjang balik. Tapi lama nak tunggu. You like kangaroo, go. Fuh. Assalamualaikum, tak jawab dah. Waalaikumsalam. Baby, jangan block Jangan block. Mute je. Sebab hater saya akan sentiasa melihat saya. Bila kita block dia akan buat akaun baru. Sekejap saya pakai pengepit sekejap. Kau tengok ni koyak weh pada saya. Okay. Kalau rambut pendek, macam mana kita nak beres? Okay. Rambut pendek, macam mana kita nak ikat rambut? Kita buat kat atas macam ni je. Macam tu kalau rambut pendek. Sebab kalau rambut pendek, kalau ikat kalau nampak tu. Nampak macam tak ada kepala tu. Nampak ni. Okay, so kita kena ikat dari atas. So, jadi pakai hair care apa? Saya pakai serum je. Serum macam ni je. Spray. Sebelum nak keluarkan saya free hair kan. Kadang-kadang saya free hair. Macam tu. Dan saya akan pakai conditioner. Semalam saya baru pakai conditioner. Kenapa koyak? Tak lah weh, aku tak muat dah baju. Baju aku semua kena buang. Kena beli baju baru. Saiz baru. Tengok ni, baju ni saya baru beli, tak muat. Tengok ni. Kau tengok ni, baju ni so cantik, warna pink. Sekejap. Baju so cantik warna pink. Tapi saya rasa saya muat lagi, cuma sendat. Oh, kesian sangat. Tapi dia comel sebab dia warna pink. Nampak ni. Saya suka warna pink. Dia macam ni. Baju seksi lah. Jangan tanya baju apa. Dia baju macam ni. Macam ni. Oh, tak muat tu. Saya dah try dah tadi muat. Tapi dia macam dia melekat habis. Tak boleh. Saya kena pakai nanti. Ataupun kena pakai cardigan kat tu. So, rambut pendek kita. Bila kita kepit kat atas, nampak macam rambut panjang. Tapi sebenarnya tak panjang pun. Saya tak suka. Nampak kat belakang nampak macam tak ada kepala pula. Kenapa pakai oversize? Entahlah. Kita ni tak tengok saiz pula. Kena cuba diet. Aduh, sifu lah mentah ya. Saya nak diet. Tak boleh. Saya lapar. Kadang-kadang itu saya cuba diet. Saya try diet sehari je. Esok tu saya dah tak tahan. Saya rasa nak minum air manis. Kisam. Aku geram dengan sketch-sketch ni. Tengok ni. Kembang balik. Aku geram sangat-sangat. Squishy pisang. Kau tahu tak, saya beli squishy. Squishy apa tu? Squishy cheese tapi dah koyak. Saya geram sangat, tahu tak saya. Sebab macam tu. Squishy tu saya. Korang tak percaya kan? Korang tengok ni. Korang tengok ni squishy cheese saya. Dah bocor guys. Tengok ni. Bocor. Tak boleh nak picit Aku geram. Aku picit macam ni. Aku boleh lipat ni. Pisang-pisang ni aku boleh lipat. Tinggal satu je squishy. Nanti kita beli squishy baru, okay? Rambut bawah pisang. Terjebak dengan squishy okay? Sedap. Aku geram weh. Aku tak boleh benda-benda yang lembut ni. Aku rasa nak pukul dia. Bucik bucik pun. Comel. Kenapa korang tak boleh ke kalau korang aku dah nak bebel ni. Kenapa kat dunia ni kena orang kurus je duduk macam tu? Tak boleh lah kalau orang tak boleh. Tengok dah koyak dah. Korang tengok ni squishy saya sokong kan. Ya Allah. Senda lah masalah kau. Apa? Aku kena kurus lah demi korang. Aku tak boleh.
Sorry cakap aku lapar. Aku tak tahan. Aku ni kuat makan. Kan aku makan kau kan. Kau suruh aku kurang, aku makan kau lagi. Kau suruh lah, aku kurang, kau suruh. Aku tak boleh. Jangan suruh-suruh lah diet. Tak boleh. Sedap pisang tu. Nak bawa tak? Korang belilah squishy pisang. Saya dah penyek-lenyek dah dia. Saya nak makan je dia. Dah koyak-koyak je. Apa tu? Squishy. Masalahnya bau dia tu sedap. Macam nak makan. Geram. Aku geram. Nak lenyek-lenyek Dari mana gemuknya? Entahlah weh. Tak, mungkin dia orang nak kurus macam macam ni. Macam straight je. Mungkin dia orang nak kurus macam tu kot. Tak yalah, nak buat macam mana? Mulut orang kita mana boleh tutup. Nak cakap kita gemuk ke, kita rebak ke, saya tak kisah. Saya dah biasa. Saya dah biasa. Korang ni. Korang kan lecah. Saya tak nak kurus. Cukup, shut up. Saya tak tahan. Satu je. Saya tak tahan lapar. Saya akan makan. Saya, walaupun kat dunia ni tak ada makanan, saya akan makan juga. Macam tu. Ibarat macam tu. Saya akan makan dan saya akan minum air. Kalau kat dunia ni tak ada makanan, saya akan minum air 10 gelas. Macam tu. Saya akan mengisi dalam perut saya. Sebab perut saya sentiasa memanggil. Lapar. Akak, apa ni? Sayangku. Sayangku. Janganlah sayang. Pisang ni beli dekat, tak ingat, dekat TikTok. Geram weh. Aku geram. Aku dah gigit rasa. Tapi tak ada squishy dah. Squishy saya pecah satu lagi. Sebab saya ni jenis geram.